Bersedekah tidak perlu mengira bangsa dan agama. Atas prinsip itu, syarikat pengangkutan Centerside Express Sedia Berhad atau CSE meraihkan anak-anak yatim dalam satu majlis berbuka puasa. Pengarah urusan kumpulan CSE, Datuk Lal Arnaidu berkata, sumbangan yang diberikan oleh syarikat beliau itu adalah sumbangan kecil bagi meraihkan anak yatim tanpa mengira bangsa dan agama. Ini, So, apa perasaan dia tengok anak-anak kecil ni dapat sumbangan duit raya 5-6 tahun? it's apa tu, sedih untuk tengok dia orang lah. Okay, kita ada, dia orang tak ada. Apa yang kita ada, dia orang tak ada. So it's good macam doktor ni datang, dia buka 20 tahun. 25 tahun doktor buat ni. Doktor pun tahu untuk kita hidup bahagia, selesa, sehat, kita kena jaga badan. Tapi dengan beri sumbangan pun kita boleh hidup bagus. Dengan beri sumbangan pun kita boleh hidup bagus. So this is one way of how we give to the society lah. Orang cakap kita ni sebelah sungai sini, dia orang sebelah sungai sana. Kita okey, dia orang tak okey. So we have to reach out to them lah. Siapa yang tak cannot afford it, macam anak yatim. It's sad to see lah. I just lost my mother 1 month ago lah. I pun feel tanpa ayah dengan mak macam mana. Sekarang I boleh feel. Tapi dia orang dari kecil, dari bayi. So lot of we businesses kena reach out lah. Jangan just gantung pada kerajaan ke apa. Kita datang sini, kita usahakan, kita beri sumbangan. Macam apa yang beliau berkata demikian kepada media pada majlis berbuka puasa dan sumbangan CSE di Dewan Terbuka Yayasan Amanah An-Nur Maisarah di Cemor malam tadi. Menurut Datuk Lal, sebelum CSE berjaya sebagai sebuah syarikat pengangkutan terkemuka seperti hari ini, beliau memulakan syarikat tersebut dengan menumpang nama syarikat pasangan suami isteri beragama Islam. Dari situ katanya beliau sedar membantu golongan yang susah dan memerlukan adalah pertolongan tanpa mengira bangsa dan agama. Justru beliau berbesar hati untuk meraihkan anak-anak yatim tersebut. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Terima kasih juga sumbangan pengurusan. Datuk juga bagi pengurusan anak-anak. So pada kita syukur alhamdulillah. Sebab pengurusan pun bila hari ini adalah hari anugerah. Jadi staff yang ada pun akan dapat duit raya. Macam tu. Jadi kalau untuk bagi replacement lah masa tu. Tapi kita tetap mengembirakan, insya-Allah.